A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya Syamsul Kamal bin Habib, pelajar PDPP daripada IPJ Ilmuhas, akan melakukan wawancara bersama dengan Puan Fazilani binti Khalid, iaitu guru bimbingan dan kaunseling daripada SK Sementa. Untuk makluman semua, ini adalah bagi memenuhi tugasan kuliah bagi subjek Professionalism Keguruan EDUP 2132. Jadi selamat datang cikgu. Selamat datang. Okey, dan terima kasih cikgu juga sebab sudi menerima jemputan ini walaupun last minute dan sebagainya, yada-yada. Tapi alhamdulillah akhirnya kita berjaya juga buat pertemuan ini. Okey, jadi mungkin sebelum kita bermula, cikgu boleh memperkenalkan sedikitlah bagaimana tentang perjalanan profession cikgu sebagai guru. Silakan cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Samsul kerana sudi memanggil saya untuk memenuhi Cikgu Samsul punya assignment. Okey, saya Cikgu Fazilani binti Khalid, guru bimbingan dan kaunseling SK Sementa, dan inilah sekolah pertama saya posting hingga sekarang. Saya KPLI khusus bimbingan dan kaunseling di IPG Pekalan Cepa, Kelantan, dan 2010 saya first posting sampai sekarang di SK Sementa. Daripada awalnya unit bimbingan dan kaunseling diberi kaunseling dengan mata pelajaran, hinggalah perkeliling ditukar. Guru kaunseling sepenuh masa, tidak dibenarkan ada subjek diajar. Dan saya masih 2 kali berkeliling keluar, saya masih di SK Sementa. Saya suka. Bahasa sikit. Okey, jadi saya pun first posting di SK Sementa, mungkin mengalami nasib yang sama. Okay, kita tengok nanti. Okey, baiklah. Jikalau tertetas benang sutera, kembalikan seri dengan jahitan. Jikalau pentas sudah menyala, acara ini ayuh kita mulakan. Okey, baiklah cikgu. Kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Bila kita sebut tentang profession keguruan, jadi apa yang cikgu terfikir, apa yang cikgu boleh huraikan dengan itu? Silakan cikgu. Okey, terima kasih atas soalan. Awal-awal pun dah nampak soalan yang agak mencabar. Mencabar ya. Okey, bagi saya profession perguruan tu sangat murni. Nilai dan etika seorang guru tu, dia nak jadi guru tu, diri sendiri tu kena betul-betul minat. Dan sebab profesional guru ni sangat penting dalam zaman kita sekarang, sebab dia akan mendidik manusia, benda yang hidup. Bukan benda yang tak hidup kan. Benda yang hidup ni dia ada perasaan, dia ada tingkah laku yang agresif, yang pelbagai-bagai. Nak perlu dicabaran di sekarang lagi hebat tingkah laku murid-murid kita. So profesional guru sekarang mungkin dipandang tinggi, dengan dulu ditinggi, mungkin sekarang makin tinggi, dengan cabarannya pun berbeza dari dulu sehingga sekarang lah yang saya dapat lihat lah. So saya ingatkan tanggungjawab ni sangat besar. Peribadi dan etika seorang guru tu sangat penting untuk melahirkan anak didik yang berilmu dan beradab. Itu pendapat saya lah. Okay, saya suka dengan apa yang Cikgu Fazilani sebut, di mana cikgu ni, kalau saya boleh simpulkan sedikit, Cikgu Fazilani dia sebut cikgu ni dia bukan hanya sekadar masuk kelas, ambil kehadiran, mengajar, menyampaikan 1+1, 2, tidak. Tapi dia lebih daripada itu. Cikgu adalah murabi. Cikgu adalah mereka yang mendidik jiwa, yang mendidik akhlak, yang mendidik kanak-kanak ini daripada seorang kanak-kanak menjadi seorang manusia. Manusia yang walaupun mungkin akhirnya dia tidak bagi manfaat, tapi sebolehnya dia tidak bawa mudarat kepada masyarakat nanti bila dia dah keluar daripada sekolah ini. Saya juga suka memetik apa yang telah disebut oleh Profesor Dr. Siddiq Baba, seorang pakar pendidikan Islam, di mana dia menyebut bahawa profesional seorang guru ini di mana dia memiliki nilai keagamaan yang kukuh, yang mana dia inilah yang akan membawa kanak-kanak ataupun murid-murid ini untuk membina nurani dan jiwa mereka. Okey, kita akan pergi kepada soalan yang kedua. Laju kan? Boleh tak apa cikgu? Boleh.
cerita tenang-tenang. Okey. Saya rasa mungkin dalam 20 tahun cikgu, pengalaman cikgu sebagai guru ni. Oh, belum sampai Oh, lagi. belum sampai, tapi dalam 15. hampir juga tu, hampir. 15. Okey, jadi dalam 15 ke 20 tahun pengalaman cikgu ini, mungkin saya rasa cikgu dah jumpa dengan pelbagai ragam kaedah ibu bapa, kaedah murid, kaedah rakan sekerja, pentadbir dan sebagainya. Jadi mungkin cikgu boleh terangkan sedikit tentang cabaran accountability menjadi seorang guru bimbingan dan kaunseling ini, ataupun secara amnya sebagai seorang cikgu itu sendiri. Okay, mungkin cikgu boleh terangkan sedikit. Okey, terima kasih atas soalan seterusnya. Okey, untuk saya akan lebih kepada skop unit bimbingan dan kaunseling sebab saya dalam bidang bimbingan dan kaunseling, tapi saya rasa cabaran dia sama dengan akademik. Seperti contohnya dulu kita nak dapat murid, contohnya dalam isu murid tercicir. Klien saya dulu kita senang nak dapat kerjasama dengan ibu bapa. Kita call, kita bertanya kenapa tidak hadir ke sekolah, ibu bagi penjelasan, ibu bapa bagi penjelasan yang detail, anak saya sakit, saya tidak mampu, cikgu boleh hadir ke rumah untuk melihat sendiri, so kita boleh bantu. Tapi untuk zaman sekarang ni, dia ada dua skop yang saya nampak. Ada yang ibu bapa yang mengelak. Kita call, dia tak nak jawab sebab dia dah tahu guru kelas dia dah ambil tindakan call, so kita kena guna cara lain. Guna telefon ataupun pergi sendiri. Kita pernah dengan barisan pentadbir, kita pergi sendiri ke rumah tu, tapi kita tak niat untuk masuk sebab tak dapat keizinan daripada tu. Tapi bila hadir tu, kita tengok rumah dia dan kebetulan ayahnya tu ada di luar. Tapi alhamdulillah saya dapat kesamaan pentadbir yang bagus. Dia yang ke hadapan, saya hanya mengikut saja, tengok rentak pentadbir, tetap pentadbir. Dan ayah dia macam keluh lah. Maksud dia macam terkejut. Maksudnya begini usaha pihak sekolah untuk melihat anak dia macam mana. Tapi ibu bapa sekarang, saya tengok ada dua. Satu mengelak. Satu ibu bapa sekarang lebih percaya dan lebih mudah memberi alasan jika anak tidak hadir ke sekolah. Menyeberahi anak tu. Contohnya anak saya, kita telefon anak saya tidur cikgu. Saya dah kejut macam mana tak nak bangun cikgu. Okey, so saya kata macam mana ni puan? Saya tak tahu dah cikgu, saya tak tahu nak buat macam mana cikgu, tolong saya. Kita orang pun berfikir macam mana nak tolong kalau puan sendiri tak nak hantar anak puan ke sekolah. Di sekolah bawa tanggungjawab cikgu. Tak apalah cikgu, bagilah dia tidur dulu, bagilah dia rehat. Okey, tapi apabila kita dapat jumpa klien tu sendiri, murid tersebut, bila kita dapat tahu dia mengantuk disebabkan malam menengok TikTok. Cerita dia. Ya, itu dia. Okay. Saya dah sorok cikgu handsetnya. Tapi puan sorok di mana? Puan sekadar sorok di Nadia yang dia boleh diambil. Puan tidur dia ambil. Puan lebih percayakan anak puan. Begitulah saya dalam skop kaunseling, saya memerlukan sokongan dan daripada ibu bapa tu yang sekarang untuk kita untuk mendidik anak-anak tu supaya hadir ke sekolah. Ada juga satu saya nak kongsi. Ibu bapa tidak endahkan ataupun tidak mendengar secara tulus apa yang anak-anak tu bercerita. Sebagai contoh, saya banyak ada terdapat kes, ni saya kata secara rawak lah, tidak di sekolah saya, dan saya kongsi juga dengan rakan-rakan sekolah lain. Kita berkongsi bila anak tu bercerita, mak ayah hanya alah, ya ke kau ni, sudah-sudahlah, tak payahlah itulah. Padahal budak tu ingin bercerita untuk dapat sokongan ataupun minta pendapat, ataupun ada yang bercerita dia diganggu. Diganggu oleh seseorang yang parent tu kenali. Maksudnya sudah menyentuh, tapi parent tu tidak ambil berat.
Bila dia dah tak tahan, dia akan cerita A sampai Z di bilik ini. Itu akan lagi kesian dekat klien tu sendirilah, sampai dia dah rasa ibu bapa saya tak nak dengar cikgu. Saya dah bercerita sebab saya ikut cikgu kata apa-apa kita kena dahulukan mak. Di situ saya punya cabaran lah. Itu juga saya cakap dahulukan mak ayah. Bila klien ikut dengar apa yang saya sampaikan, dia dapat macam tu. So saya punya pula teori saya kena tukar. Mungkin cabaran awak lain, mungkin awak tahu macam mana, awak yang tahu kehidupan mak ayah awak. So saya kena saya reverse psikologi balik klien. So cabaran saya sekarang banyak kepada parent yang tidak mengedahkan pentingnya lah untuk mendengar apa yang anak tu cakap, dan pentinglah wujudnya saya rasa guru yang kaunseling untuk mendengar apa saja keluhan murid-murid tu. Sebab dia orang kadang-kadang bukan nak memang kita orang takkan bagi solution, itu bukan tugas kaunseling. Diri sendiri tu yang buat solution. Kadang sekadar dia nak bercerita je. Dia ada yang mendengar. Dia nak mendengar je. Jangan sampuk. Kita dengar sebab guru kaunseling memang sudah diajar kemahiran mendengar. Dari situlah kami menggunakan segala teori-teori yang belajar, barulah faham macam ni. Dulu hanya mendengar, kena hafal saja kan. Kita Encik Samsul pun sama kan. Betul. Bila kita dah apply sendiri, sangat berguna sebenarnya apa yang diajar di IPG. Yang akan guna masa kita real punya pekerjaan. Ya, itulah saya punya cabaran sekarang. Saya nak dekati klien tu lebih dekat. Sokongan daripada luar tu yang penting untuk saya. Klien dah cerita terus terang A sampai Z. Bila kita berjumpa, ibu bapa sendiri akan terduduk lah. Yang dapat kita selamatlah. Tidak sebaliknya, banyaklah lagi isu-isu yang lain-lain berbangkit. Itulah cabaran yang saya hadapi untuk dunia pendidikan dan kaunseling lah buat zaman sekarang. Betul. Saya suka sebenarnya bila kita nak sebut cikgu ni, memang sebenarnya tugas kita, amanah tu berat kan cikgu? Sangat berat. Dan sebenarnya kita tak mampu untuk mengawal semua benda, dan kita bukanlah Tuhan kan untuk mengawal semua benda. Dan kalau kita nak tegas sini, di mana kerajaan kita di bawah KPM, sebenarnya mereka menetapkan, kalau kita selalu dengan TS25, di mana di bawah TS25 itu sebenarnya cikgu dia menekankan 3 aspek utama, tunjang utama. Yang pertamanya adalah pelibatan pentadbir, pelibatan cikgu dan juga pelibatan ibu bapa. Di mana ketiga-tiga pelibatan ini mesti ada saling berkait. Untuk membina sekolah, untuk membina anak-anak murid ni, di mana TS25 ini dia menekankan kepada ketiga-tiga aspek ini. Kalau macam contoh nak buat program dan sebagainya, sebenarnya TS25 dia mengajak kita untuk melibatkan ibu bapa dan sebagainya, supaya ibu bapa sendiri tengok, macam ini anak-anak kat sekolah dan sebagainya. Jadi itu mungkin salah satu inisiatif kerajaan yang saya rasa bagus, di mana TS25 ini kita cikgu tidak lagi keseorangan, tapi cikgu sebenarnya perlu ada kerjasama dengan ibu bapa dan juga dengan pentadbir. Baiklah, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu tentang perkembangan peringkat perkembangan guru lah. Di mana kalau teori-teori ini sebenarnya ada banyak, cuma ni kat sini saya memilih teori yang dibawa oleh Fuller, di mana teori Fuller perkembangan guru ni dia ada tiga aspek. Yang pertama iaitu adalah melalui peringkat kebimbangan terhadap diri sendiri, iaitu self concern. Di mana kat peringkat sini dia lebih kepada cikgu-cikgu yang baru posting lah, macam saya, macam apa yang anak murid tengok aku, apa yang akan sebaya tengok saya dan sebagainya. Dan peringkat yang kedua iaitu peringkat kebimbangan terhadap tugas. Dekat sini cikgu-cikgu ni dia dah mula adapt, dan dekat sini dia boleh dia tak bimbang sangat pasal diri dia, tapi dia lebih bimbang terhadap tugas-tugas dia, terhadap kerja-kerja dia. Dan peringkat yang ketiga iaitu peringkat kebimbangan terhadap murid ataupun terhadap pelajar. Dekat sini ini yang peringkat yang terakhir, di mana cikgu ni dia dah saya boleh simpulkan dia dah power dari
segi pedagogi dan segi power, daripada segi bercakap dan sebagainya. Dia dah tak kisah pasal mengajar tu, maksudnya itu benda yang boleh pejam mata. Tapi yang dia bimbangkan adalah tentang murid dia, kemenjadian murid dia. Jadi mungkin cikgu boleh mungkin daripada pengalaman cikgu posting sampai sekarang, mungkin daripada macam mana pengalaman cikgu, macam mana cikgu adapt dan sebagainya. Okey, ya. Masa saya first posting pun saya diberi pengalaman 2 alam. Pagi petang. Ya, pagi petang. Saya dah, dulu kita sekolah seni ni darjah 1 pagi. Oh, pagi. Dah 1 pagi dan saya sebenarnya minor civic. Tapi saya biasa kita bila dah masuk, kita kena menerima lah apa tugasan daripada pentadbir, dan saya diminta mengajar English, bahasa Inggeris pada ketika tu. Tapi kita kena akur, saya menurut perintah, dan saya kata fasa yang tadi, teori tadi bimbang. Macam mana dia bahasa Inggeris kot? Mungkin dia tengok saya daripada tengok CD ke apa kan. Okey, belajar bahasa Inggeris. 2 masa saya mengajar tahun 1 bahasa Inggeris, tahap 2 civic. Itu memang dululah guru kaunseling dia beri satu mata pelajaran civic. Lepas tu buat kaunseling. So saya dapat rasalah kaunseling yang tahap 1 dengan tahap 2. Dia agak berbeza, dan sangat berbeza bila dah menaik daripada 3 tahun dah rasa dalam bidang perguruan. Lepas tu dah naik ke 4 tahun, daripada grade dah naik. Dan cabaran saya kata tadi juga, bukan sahaja kita mengajar ataupun mendidik anak murid, tapi dengan Cikgu Samsul cakap tadi, program yang kita kena buat juga. Tapi kena ingat, kita ada program juga, murid kita buat program tu untuk murid juga, untuk ilmu dia orang. Tapi cikgu lah yang atur majlis tu, yang buat program tu, yang susun. Dia lah yang mengajar, dia lah yang baca doa di depan, dia lah yang beri kaunseling, dia lah yang pengacara majlis juga depan. Dia lah juga yang menyusun makanan murid-murid. Itulah kita sebagai seorang guru, menarikkan seorang guru ni unik, dia boleh semua buat untuk anak murid dia. Dan semakin dah diberi cabaran awal tu, nanti Cikgu Samsul akan rasa mula-mula jadi guru biasa saja, kita fokuskan kepada kita punya anak murid saja. Dia bagi kita awal fokus ya anak murid. AJK kecil dia mungkin dapat. Bila dah nampak dah sikit, dia terus dia bagi kita up lagi. Terus kita pun faham, dia cabar kita, so kita buat. Saya juga pernah dapat pegang SU Keperasaan. Biasa. Ya. Besar tu. Ya. Peperiksaan dalaman, saya dah lalui dah semua tu. Saya tahu perjalanan peperiksaan macam mana, pengurusan untuk perjalanan. Cuma dia lain sekarang, dia banyak apa tu PBD. Dulu kita peperiksaan key in dalam dulu SAPSS. Itu memang lapor data, itu saya dah merasa. Lepas tu dinaik lagi pangkat nanti jadi penyaras bimbingan dan kaunseling. Lepas tu dilantik menjadi pengurus pula team building. Team building. Ya, untuk bawakan daripada skop murid, diberi pula peranan untuk guru pula. Begitu nampak kita punya pengalaman sudah mula-mula kita fokus pada murid je kan. Lepas tu dia lebarkan sikit, okey, kerja-kerja sampingan besar. Lepas tu dia bagi pula kita guru. Buat team building, saya kena buat di luar. So saya kena uruskan di luar, konsultan. Lepas tu syarat pula daripada pentadbir, Fazlian ni kena susun guru-guru supaya tidak sama kelompok dia. Cabaran tu ya. Mungkin dengan cikgu pagi, cikgu petang. Jangan cikgu English je, non-Muslim je. Itu saya dalam bilik tu pun kami sudah kena diberi amanah supaya susun dan diberi tahu semasa hadir di team building tu, dan kunci tu diserahkan pada hari itu. Macam mana saya nak rasionalkan guru-guru saya dan rakan saya sendiri. Itu adalah satu saya punya pengalaman
Macam tu saya cakap, daripada kita mendidik, kita fokus pada murid saja, sudah diberi tanggungjawab kerja-kerja sampingan, kemudian lepas tu dia beri pula tanggungjawab untuk guru. Lepas tu adalah peringkat-peringkat seterusnya, bawah pentadbir, yang melihat macam mana keadaan guru-guru, itulah sampai sekarang lah. Maksudnya di sini dia ada berperingkat-peringkat lah. Saya setujulah dengan teori itu tadi. Bimbang tu lama-lama kita dah sendiri dah tahu, dah macam ni, bertenang, dah tahu solutionnya, bertenang, tengok dulu dia macam mana pergerakan, macam mana. Nak saya katakan sini, apa-apa pun jangan cepat melatah lah. Cepat melatah, bertenang, tengok dulu dan belajar. Sentiasa merendahkan diri, walaupun kita dah senior macam mana pun, rendahkan diri. Anggap kita tiada apa-apa. Tapi dalam akal kita, dalam hati kita, kita tahu. Sikit-sikit belajarlah, banyaklah daripada pertama yang daripada first posting sampai sekarang. Teori itu memang betul, bimbang tu ada. Tapi semakin dah kurang, dah pandai adapt. Yes. So saya peganglah kunci dia ataupun konsep dia adalah belajar terus belajar. Belajar ni bukan setakat kita kata kita dah 5 tahun, 4 tahun di IPG dah habis, tak. Tapi sedangkan ilmu tu lebih luas lagi. Ilmu pengalaman, ilmu bekerja, macam mana nak bekerja dengan rakan sekerja, dengan anak murid dan sebagainya. Jadi saya nampak masih jauh perjalanan saya, insyaAllah. Dan saya cuba untuk tidak melatah. Betul. Okey. Baiklah, kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu tentang professionalism tadi tu. Jadi mungkin mengikut pandangan cikgu, macam mana kita nak membina apa pendekatan terbaik untuk kita membina professionalism seorang guru itu, seorang cikgu tu. Okey, kalau saya tengok itu atas pelan jati diri cikgu tu sendiri dan dia punya target macam mana. Ada seorang guru dia ingin menjadi guru cemerlang. Maksudnya time base dia tak ikut macam 8. Dia nak pintas, dia ada cabaran. Saya tak nak di sini, akhirnya saya nak ada balik KPM. Contoh. Macam kawan. Tapi kalau skop unit counselling, kalau nak jadi guru yang cemerlang, every year kena buat kajian tindakan. Untuk update kita orang punya guru cemerlang, title guru cemerlang. So data tu sangat penting. Itu kiranya saya suka kalau misalnya counselling akan buat selalu Google Form. Dulu kita dulu masa posting kita orang bagi borang tau tanda. Kira sendiri ni. Dulu kan, zaman-zaman dulu kan yang tak ada teknologi lagi kan. Sekarang kita dah bagi Google Form, dah murid boleh maklum kat situ dengan bantuan mak ayah. Tapi cabaran kami untuk dapat sokongan sendiri daripada tim tu masih lagi lah. Untuk dapat itu data tu sangat penting lah. So di sini cikgu tu lah sendiri kalau nak jadi guru cemerlang, dia kena buat siasat kajian tindakan. Kadang-kadang tu tak payah di luar, di sekolah sendiri. Sokongan tu sangat penting. Ataupun pergi sendiri, kalau rajin kan, atas guru tu sendirilah, keluarkan duit, pergi kursus lagi profesional untuk unit bimbingan counselling dan belajar sendiri terapi-terapi yang banyak bawah unit bimbingan counselling, keluar bayar, belajar terapi tu sendiri dengan yang profesional, dapat CV boleh apply. Itu kalau dalam skop. Saya boleh ceritakan pasal dalam skop unit bimbingan counselling lah. Sebenarnya banyak terapi-terapi sebenarnya yang kita belajar, tapi kita belajar mungkin dalam IPG dia tak sempat lah untuk mengajar kita dalam beberapa tahun kan. So kalau cikgu tu sendiri ada keinginan yang sendiri, ialah nak seribu daya kan, tak nak seribu dalih. Sekarang pun banyak sebenarnya kalau macam yang kos online kan, dia lebih kepada mahu ataupun tidak mahu kepada jati diri seorang. Itu matlamat masing-masing lah. Mungkin dia nak berada di sekolah, dia ada cerita-cerita dia juga. Dia tak nak terlalu expose, tapi dia tahu kerja buat dia akan naikkan sikit. Itu pandangan masing-masing jati diri seorang guru. Jadi
Jadi kunci dia adalah jati diri seorang cikgu itu juga lah. Ya. Dia akan kembali kepada diri sendiri. Saya suka dengan apa yang Cikgu Fazlia ni sebutkan tadi. Baiklah, kita pergi kepada soalan yang terakhir, di mana mungkinlah sebagai cikgu melihat selama ini bagaimanakah kita ni nak membangunkan ataupun nak meningkatkan accountability seorang cikgu itu sendiri. Kadang kita tengok macam cikgu ni macam sebab cikgu ni dia datang daripada pelbagai kan. Ada yang datang daripada IPG, ada yang datang daripada DPLI, ada yang datang daripada mungkin OUM kan, yang daripada kos online dan sebagainya. Jadi saya tidak menafikan lah ataupun tidak menidakkan dan tidak menolak lah mana-mana konsep itu, dan saya menerima semuanya. Cumanya saya yakinlah setiap didikan itu berbeza-berbeza kan. Jadi dia melahirkan cikgu-cikgu yang mungkin bagi saya mungkin unik dengan cara mereka sendiri. Jadi pandangan cikgu lah, bagaimana kita nak meningkatkan accountability seorang cikgu itu sendiri. Okey, faham. Okey, kalau masa saya cakap tadi lah, memang daripada lain-lain kan. Produk IPG kita dah nampak macam ni. Produk apa DPLI, one off tu kita boleh nampak. Tapi kita kena, mungkin daripada pengajaran tu, daripada gaya hidup dia juga kita kena tengok. Kita kena tengok background dia. Mungkin dia belajar tu okey, dia best student, tapi selepas dia jadi guru, dia dah berkahwin, background dia macam mana. So kita tak boleh kan, bagi saya lah, kita tak boleh just lah seorang guru tu jika dia ada buat yang kita nampak betul ke dia ni belajar betul ke. Oh, saya rasa salah tu. Mungkin dia dah belajar tu betul, dia tahu nak buat, tapi kita tak tahu kasut dia, cara dia hadapi masa belajar, selepas belajar. Kita tak tahu gaya hidup dia. So tak boleh kita tengok seseorang tu, maksudnya kat IPG belajar macam ni ke. Kita tak boleh nak mempertikaikan. Macam kat UM aku tak buat macam ni. Semua ada cara tersendiri. Tapi saya yakin semua cikgu objektifnya sama. Nak anak dia, didik dia tahu apa yang dia ajar, walaupun 1%. Macam saya juga, saya menyampaikan adab. Saya tak mengharapkan dalam 2,000 murid saya akan dengar apa saya cakap, apa yang saya bagi maklumat. Sebab saya tahu semua kasut murid-murid adalah lain. Begitu juga dengan rakan sekerja saya. Dengan rakan-rakan guru satu sekolah, saya pun tidaklah menganggap semua akan ikut saya punya program. Sebab saya tak tahu kedudukan kasut dia orang kan. Mungkin dalam keadaan dia orang rimas dah macam ni. Kita tak tahu kan. Yelah, dengan mungkin ada bebanan kerja lain kan. Sepatutnya memang senang nak cakap jangan bawa beban daripada rumah, ditinggal di sekolah, jangan. Tapi orang yang lalui sahaja yang tahu. Tapi kita sebagai rakan sokong mana-mana. Cuma saya harapkan mungkin dalam saya bagi 600 tu, dalam 200-300 yang sudah memberi salam seperti biasa bagi adab peningkatan, itu pun sudah menjadi gembira. Betul. Kita nak anggap semua on the spot. Itulah PSO-nya 5 tahun berperingkat. So cabaran kita banyak, yang kita belajar teori. Bila dah masuk ke alam sebenarnya, kita gunakan teori tapi kita perbagaikanlah, unikkannya. Tapi objektif kita sama saya rasa, untuk mendidik. Dan tapi untuk zaman sekarang, mendidik dan beri budak itu beradab. Ilmu dan beradab tu saya rasa zaman sekarang kita perlu titikkan berat. Dan cara pun saya rasa dah lain. Cabaran untuk accountability guru sekarang, tanggungjawab seorang guru pun dah lain. Kita sekarang kena cakap banyaknya, tidak boleh melampaui batas, sebab mak ayah zaman sekarang lain. Begitu juga kan dalam Al-Quran kan, Nabi cakap ajarlah anak mengikut peredaran masa kan. So kita kena, cikgu pun nak meningkat tanggungjawab, kena faham zaman sekarang klien kita, murid kita nak macam mana. Jangan shock sendiri.
Kan daripada IPG sekarang dah internet, teknologi. Budak lagi suka. Betul tak? Betul. Dia bukan tak. Okey, salin boring. Bukan masanya dah. Bukan. Dia orang nak masuk makmal. Yang cikgu-cikgu sekarang ni kan belajar mengaji pun ada menyanyi, lepas tu ada gambar, dia orang banyak bergambar. Itulah sekarang kita tunggu result psikometrik kita. Dalam tu banyak data. Dulu berubah-ubah. Dulu murid lebih suka cerita yang tak ada gambar. Sekarang peratus psikometrik banyak murid yang suka buku bergambar. Lepas tu dulu ramai yang suka berkumpulan. Sekarang lebih suka bersendirian. Itulah kalau saya skop dalam bidang kaunseling, data tu main peranan. Tu kami nak masuk sendiri dalam kelas tu, buat sendiri sebab kami je yang nak data, faham, nak explain kat murid tu. 90 soalan kami sanggup baca satu persatu. Nak terangkan soalan tu apa kehendak. Supaya nak yang murid-murid yang tak boleh membaca lagi dengan fasih, kami sanggup sebab kami nak data tu sah. Sebab data tu akan dibawa ke CJ tu, murid tu akan bawa ke sekolah menengah, ke MRSM. Sayang kalau datanya macam budak ni tidak ada sikap boleh belajar. Daripada situ semua data psikometrik lah yang unit bimbingan kaunseling tengah jalankan sekarang. Sekarang ada zaman dulu ada tahun 6 saja. 2 tahun lepas tahun 5 saja. Tahun lepas 4-5 sampai sekarang 4-5-6. 3 tahap 2. Ya, tapi soalan dia berlainan. Tahun 6 agak mencabar. Dan CJ psikometrik sangat penting untuk ke MRSM, asrama penuh atau sekolah harian. Di situ cikgu dah tahu murid macam itu. Saya penting kalau skop unit bimbingan kaunseling, data kami sangat penting dan kami buat program pun berasaskan data. So cabaran cikgu sekarang kena belajar dan kena ambil tahu murid atau klien yang cikgu hadapi sekarang. Kena upgrade selalulah. Okey, murid aku sekarang suka benda-benda yang nyanyi-nyanyi, benda-benda yang tekan-tekan. Dulu kita tapi itu dah biasa kan? Ya, begitulah saya rasa tanggungjawab sekarang seorang guru. Okey. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat daripada satu sesi wawancara kita tadi, cikgu, kita memang seorang cikgu tu saya rasa memang semuanya memang ada niat untuk memberikan sesuatu, tak besar sedikit, tak banyak pun sedikit, tapi banyak tu lagi kita nak kan. Dan kita nak kerana untuk apa? Untuk mencorak masa depan anak-anak murid kita. Dan bila kita melihat kembali, sebenarnya kita nak capai benda tu sebenarnya susah, tapi bukan sesuatu yang mustahil, dan di mana kita memerlukan kepada seorang cikgu ini untuk berkembang. Jadi cikgu ni dia kena sentiasa push diri dia, join ini, masuk kursus ini, kemudian ambil tahu, tengok pemerhati macam mana cikgu-cikgu sini buat kerja dan sebagainya. Jadi saya rasa itulah apa yang perlu dilakukan oleh cikgu baharu secara umumnya untuk meningkatkan accountability dan juga professionalism keguruan mereka. Okey, jadi saya rasa terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Fazlia ni kerana menerima kerana sudi dan inilah wawancara sesi ini. Dan dan saya berharap semoga sesi wawancara ini membantu saya terutamanya dan juga rakan-rakan cikgu baru saya yang lain. Okey, jadi ada sedikit cerita hati daripada saya. Wow, ini surprise ni. Ini pun sempena kita nak raya kan. Jadi ke raya bagi tahu kan. Cikgu lagi pun tak boleh pandai buat surprise. Itulah. Okey, terima kasih cikgu. Sama-sama. Ya Allah, sama-sama. Okey, di mana asal usul dia usul, molek budinya menabat hati, andai bicara salah tersasul, jangan disimpan dalam hati. Tegur mesara disiram gerimis, rimbun daunan memayung cemara, berkat bismillah di awal majlis, berakhir dengan nota bahagia. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey.